kereta Alphard dekat belakang ni, owner komplain ada bunyi. Okey, bunyi dia nyaring. Bila kita hidup enjin, dia bunyi bunyi nyaring lah. Lepas tu kita cek. Rupanya bunyi tu dekat alternator. Macam ni bunyi dia. Lepas tu kita cek lah alternator tu. Mula nak tukar bearing saja. Dan tukar bearingnya kita cek. Rupanya dia punya ni dah hangus. Nampak macam ada hangus. Lepas tu kita tengok belah dalam, hangus dia sampai ke dalam. Macam dalam gambar ni. Okey. Lepas tu dia kena tukar last kereta. Tukar. Sekarang ni yang ni dah yang baru. Yang baru. Cantik. Itu je lah. Kalau anda kata korang ada kereta yang ada masalah bunyi-bunyian, masalah alternator tak cas, masalah leaking, masalah overheat, apa-apa semua, boleh datang dekat AZL Venture Auto Works ataupun tekan link dekat bio, tekan link dekat bawah.